Kejohanan jemputan GM dan IM Seri 2 baru je habis hari tu dan kita nak tengok game hot antara dua pemain top Malaysia iaitu hitam yang dimainkan oleh IM Chan Kin Yew dan juga putih dimainkan oleh GM Yuh Litian. Kat sini Litian mula dengan pawn ke E4 dan Kim Yew balas dengan pawn ke C5. Kita ada opening Sicilian defense kat sini. Macam biasa, knight F3, pawn E6, D4 dan seterusnya ada pertukaran pawn lah. Pawn C makan pawn D4, knight makan pawn D4 dan seterusnya naik ke C6 kat sini. Knight C3 oleh putih, queen C7 dan seterusnya bishop E3. Kita ada A6, queen F3 dan seterusnya bishop ke D6. Dan kat sini Litian pilih untuk buat castling 000, castling panjang dan ini benda biasa dalam opening macam ni. Okey, seterusnya bishop ke E5 kat sini. Kita ada pawn ke G3, knight G ke E7, queen E2 dan seterusnya B5. Dalam posisi dan juga opening macam ni, benda biasa yang berlaku dalam opening Sicilian adalah kita akan tengok hitam cuba untuk serang sebelah sini manakala putih akan cuba serang di sebelah sini. Siapa cepat dia menang. Okey, F4 kat sini putih serang dan of course sudah semestinya jangan duk undur ke belakang macam ni. Kang tak pasal-pasal tolak E5, bishop tu mati tak boleh keluar. Jadi kat sini selepas F4, hitam pilih untuk bishop makan knight D4 dan kita ada bishop makan balik bishop tu. Seterusnya knight makan balik bishop dan rook makan knight D4. Kat sini hitam pilih untuk buat castling 0-0, castling pendek. Bishop G2, knight ke C6 sambil keluar, sambil serang rook dan rook lari ke D3. D6 oleh Kim Yew dan seterusnya rook H D1. Okey, ada double rook. Cuba untuk makan pawn D6 tapi kat sini Kim Yew kata dia tak kisah, dia tolak dulu pawn B4 serang knight. Knight lari ke A4 dan kat sini sekali lagi dia tak kisah pun pasal pawn ni sebab apa? Sebab dia tolak pawn ke E5 kat sini. Kita akan tengok idea dia apa. Kat sini Litian pilih untuk makan pawn D6. Kita ada rook makan pawn D6 dan idea Kim Yew tolak pawn kat sini tadi sebenarnya adalah untuk dia letakkan knight dia di D4. Kenapa? Sebab knight ni sambil serang queen, sambil ada serangan ke sebelah sini dan bukan itu sahaja. Knight ni juga bila dia lompat kat sini, dia dah block. Dia block siapa? Dia block hubungan antara rook. Tengok dua rook ni tak boleh berhubung. Tak boleh dah nak WhatsApp, tak boleh dah nak call. Jadi bila tak boleh nak buat macam tu, kalaulah katakan queen lari kat sini, contoh ke sini, bila dah tak boleh berhubung, queen boleh makan je ngap, free, nyam-nyam. Okey? Jadi sebab itulah selepas knight ke D4, ini memang idea Litian, dia dah tahu apa yang dia nak buat. Jadi rook 1 dia pergi ambil dan makan knight di D4. Dia tukar dia punya piece macam ni. Okey, kita ada pawn E, makan pawn D4. Dan kat sini, kita boleh tengoklah sebenarnya ini tak ada masalah untuk dimainkan oleh putih ataupun hitam. Dua-dua pemain masih lagi okey. Dan sepatutnya apa yang putih boleh buat kat sini ialah dia kena tolak pawn ke E5. Sebab apa? Sebab korang boleh tengok. Wah, pawn yang sangat cantik. Rook yang sangat kuat boleh makan pawn bila-bila masa. Dan bukan tu saja, dia buka bishop. Bishop cantik. Okay? Jadi tak ada masalah untuk Litian tukarkan piece macam yang dia buat tadi. Cuma kat sini, lepas pawn E makan pawn D4 ni, Litian buat satu kesilapan. Di mana dia tak tolak E5. Tapi dia terus ambil rook dan makan D4. Di mata kita pemain amatur nampak macam tak ada apa-apa. Tapi di mata master, ini masalah. Sebab apa? Sebab bishop ni lambat untuk jadi aktif. Dan bila lambat aktif, Kim Yew buat move bagus dengan bishop ke D7. Sambil keluar, sambil serang knight dulu. Jadi kat sini knight ni sebenarnya tak boleh dikawal lah. Kalau cuba kawal dengan B3, memang makan je lah. Bishop makan knight tu. Dan kita lepas makan, kita dapat tengok pawn sangat rosak. Bila rosak, hitam boleh masuk contoh ke sini dan cuba untuk serang segalanya. Terutama kubu king yang telah rosak. Sudah semestinya tak boleh buat macam tu. Jadi Litian cuba larikan knight pergi ke B6. Kenapa bagi free ke? Tak free. Sebab lepas Kim Yew makan, tak ada siapa nak kawal bishop. Jadi Litian makan bishop D7 kat sini. Tapi sekali lagi tak sempat nak aktifkan bishop ni. Hitam gerakkan rook A ke D8. Mencabar rook. Dan memang rook ni terpaksa mati. Bila rook ditukar, kat sini Litian makan rook 8, rook makan rook balik. Dan bila rook tu ditukar, kita dapat tengoklah ada kawalan kat sini dan ada masalah di sebelah belakang kat sini. Kat sini,
putih tolak pawn E5 tapi ini dah terlambat sebab dah tak ada target sebelah sini. Jadi tempo sudah hilang. Okey, A5 oleh hitam, kita ada queen ke E1 cuba untuk kawal benda-benda kat bawah kat sini. A4 nak pergi mana? Nak pergi tolak ke atas lah, cuba untuk serang dan pecahkan kubu king putih. Kita ada bishop ke E4 dan A3 oleh hitam. B3 kat sini cuba defend macam ni tapi queen masuk ke D4. Sebab apa? Sebab nak pergi ke A1 dan buat checkmate macam ni. Jadi Litian cuba defend dengan bishop ke D3. Kenapa? Sebab lepas Kim Yu masuk queen A1 check, king boleh lari ke D2 sebab rook tu dah kena block oleh bishop. Cuma ada masalah kat sini. Kalau kita pemain biasa, kita akan nak makan pawn di A2 ni. Sebab apa? Sebab pawn free dan pawn ni dah boleh terlepas. Ya, ini bagus, boleh menang. Cuma mata master dia akan cari move yang lagi bagus. Okey, korang boleh pause ni kat sini dan cuba cari apa gerakan Kim Yu. Alright, sementara korang cari, ini adalah kejohanan yang sama di mana Yuh Litian berjaya dapat norm GM terakhir dia dan dinobatkan sebagai GM pada tahun lepas. Tahun ni, adakah siapa-siapa dapat GM? Tak ada. Belum lagi. Dan kejohanan ni dimenangi oleh IM dari Korea Selatan. Korang boleh tengok kat sini, dia punya standing. Okey, apakah jawapan kat sini? Gerakan master yang bagus yang dibuat oleh hitam kat sini ialah rook makan bishop D3 check. Ini very good. Kenapa? Sebab korang tengok kat sini, king tak boleh makan rook sebab nanti tertinggal queen dan queen tu makan percuma. Jadi itu tak logik, tak boleh dibuat. Jadi terpaksalah pawn untuk makan rook. Bila pawn makan rook, kat sini barulah hitam makan pawn A2 check macam ni. Sambil makan sambil check dan king tak boleh lari dekat untuk kawal pawn ni. Dia kena lari ke tempat lain dan kat sini Litian mainkan king ke E3 dan queen makan B3. Tengok. Korang boleh compare ataupun bandingkan posisi ni dengan posisi ni. Mana yang lagi best? Posisi ni dengan posisi yang ni. Dan kat sini korang boleh nampak lah yang ini lagi senang sebab ada dua pas pawn dan hanya ada queen lawan queen. Yang sebelah sini ada satu je pas pawn dan ada bishop lagi yang boleh menyibuk. Jadi susah sikit. Masih menang tapi susah sikit lah. Okey, kita kembali kat sini selepas queen dah makan dua pawn tu, queen putih pergi ke H1 cuba untuk buat checkmate di bawah ni tapi hitam kata tak ada masalah, dia tolak je pawn G6. Queen pergi juga A8 check, king lari ke G7 dan queen A6 dengan idea nak masuk kat sini lah. Jadi Kim Yu tak bagi, dia gerakkan queen pergi ke E6 dan Litian larikan queen dia ke A5 kat sini. Sudah semestinya tak nak tukar queen, nanti terus kalah. Okey, jadi Litian cuba queen A5 kat sini nak makan pawn. Dan Kim Yu kata tak ada masalah, dia boleh tolak pawn ke B3, dia bagi je Litian makan. Sebab apa? Sebab kalau Litian makan pawn sini, hitam akan bawa queen B6 check dulu. Dan kat sini bukannya nak check sangat pun. Sebenarnya selepas pawn tolak D4 blok macam ni, dia nak tolak pawn ke B2. Dan kat sini queen dah kawal pawn tu satu step lagi, akan menang settle. Jadi kat sini Litian dah tahu dia tak makan pawn A3 ni, dia pergi pawn F5 dulu, cuba untuk serang macam ni untuk pergi ke depan. Kim Yu kata no problem, dia makan saja pawn G, makan pawn F5, kita ada queen makan pawn A3 dan barulah hitam pergi ke B6 check dan terus Litian resign dan menyerah kalah.